Selamat pagi kelas. Hari ini kita belajar tentang nombor bulat dan operasi. Nombor bulat yang kita akan belajar hari ini sehingga 1 juta. Boleh siapa-siapa bagi tahu saya 1 juta itu sampai ada berapa kosong? Tiris. 3 cikgu. Salah. Ya cikgu. Salah. Bukan 3. 1 juta. 5 cikgu. 5 cikgu, 5. 5. Salah. Sikit lagi betul. 1 juta ada 6 kosong. Kenapa kita- boleh jadi 6 cikgu? Kita balik pada tahun-tahun lepas lah. Dari darjah 1 dia ada dari buku teks ni kita dapat tengok ada sah, puluh, ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu dan juta. Okey kelas. Ke surat seterusnya. Boleh siapa-siapa Mac Saya boleh lagi ke cikgu. belum saya sebut nama kamu tadi. Oh, okey. Mac boleh tolong cikgu sebut yang papan hijau yang lelaki tu. Baik cikgu. 8 juta 80. Betul kah cikgu? Betul. Sebab dah ada tulis. Memanglah betul. Ya, baiklah cikgu. Okey. Boleh yang ketiga tu siapa-siapa boleh tunjukkan mana yang betul kah? Yang gambar lelaki dengan perempuan yang bawa kertas bawah tu. Saya cikgu. Aizam cikgu. Alexander, yang lelaki kah yang perempuan yang betul tu? Yang 4013. Aizam cikgu, laki-laki. Aizam. Ya, betul. Betul Aizam. Sebut sekali Dex. 3.504.013. Macam dah pandai. Okey, dalam tahukah kamu tu? Situ kamu boleh tengok nombor 1 juta. Nilai tempat bagi digit 1 ialah juta. Ini untuk pengetahuan asas ya. Yang kedua tu bilion. Dia ada 9 kosong. Nilai tempat bagi digit 1 adalah bilion. Dan yang ketiga tu trilion. Nilai tempat bagi digit 1 itu ialah trilion. Itu untuk pengetahuan asas lah. Tapi sekarang ni kita cuma belajar tentang juta saja. Yang itu tadi bahasa Inggeris kah cikgu? Dua-dua. Oh. Pinjaman bahasa kita bahasa Melayu, pinjaman bahasa Inggeris. Okey cikgu, terima kasih cikgu. Tengok berdasarkan celik minda di sebelah. Sekejap saya tengok. Ada Aiman kah dalam ni?
Ada cikgu. Aiman mana cikgu? Ada Aiman lain ke dalam? Oh, kau seorang je Aiman. Ada cikgu. Aiman bintang. Ada 2 Aiman. Aiman Amir. Ya cikgu. Soalan pertama tu sebut nombor. Soalan pertama sebut nombor. Boleh sebut untuk A? Untuk yang A Ya. 2.189.234. Okey, betul. Tanya. Yang B. Tires. Ya cikgu. Boleh sebutkan untuk soalan 1B? 9.273.180 cikgu. Okey, betul. Tia, kamu memang dah faham lah. Dah cikgu sebab tahun 6. Demi anak murid sekolah. Sebab dah tahun 6. Okey, muka surat seterusnya. Cikgu. Ya. Saya belum sebut lagi cikgu. Cikgu dah seterusnya. Maaf lah. Tapi macam kamu sudah pandai. Alah. Kejap Okey. Saya cuba cari nombor baru. Sakti je ngikut nombor. Okey. Nampak kah? Nampak? Cikgu. Okey. Dex boleh sebut? 3 juta. Bela cikgu. 421.555. Okey, betul. Nampaknya kamu memang dah faham lah tentang bab ni. Ya, sebab cikgu Ipan ajar. Tak sia-sia cikgu jadi cikgu kamu. Baiklah. Sekarang kita latihan exercise untuk kamu lah dalam bab membaca dan menulis nombor ni. Boleh siapa-siapa sebutkan nombor jika semuanya 9 kah? Dari 9 juta. Cikgu. Zulgafar belum. Oh, Zulgafar kah? Zulgafar lah boleh jawab. Boleh tolong cikgu sebutkan jika nombornya semua 9 bermula dari 9 juta. Selamat malam cikgu. Bising je apa dia kan? Pas 9 juta. Bapa. Tak tahulah cikgu. Bising. Waiter boleh tolong jawab. Tu suruh Jared tu cikgu. Dah lah lambat masuk cikgu. Jared lah, Jared. Jared tolong jawab Jared. Dah lah lambat Cikgu, masuk. mungkin perlu tulis dulu cikgu, tulis dulu. Cuba terangkan dulu cikgu. Perlu terangkan. Dah lah lambat masuk ni. Kejap. Siapa suruh lambat? Cikgu maksudkan yang ni.
Jared, boleh tolong sebutkan? 9.990. Sebut habis. Jared tidur kah? Ya cikgu. Sebut habis Jared. Jared malu cikgu. Dapat tak? Faham tak? 9.999.000. Lagi? Tahu ke cikgu? Lagi? Belum habis tu? Okey, mungkin lainnya masalah sikit. 9.999.999. Okay. Baik Dan cikgu. cara sebutnya. Okey, ikut dalam buku teks ni, Masuk baru. tengok pada kalkulator tu. Tengok pada kalkulator tu kelas. Apakah nombor kedua dalam kalkulator tersebut? Walter? Nombor kedua. Macam mana cikgu? Tengok pada gambar rajah kalkulator tersebut. Kamu boleh tengok kamu boleh cam tak nombor kedua dalam kalkulator tersebut? Nombor 9 tu ke cikgu? Betul. Okey, nanti kamu faham. Nombor ketiga? Nombor 5 cikgu. Salah. Mana datang nombor? Sebab kita bermula dari belakang. Nombor 5 tu sa. Kira nombor pertama. Yang keduanya 10. 9 tu 10. 5 tu 100. Kita baca dari belakang. Yang pertama dari belakang, yang 10, yang ke 10 tu kedua, 100 yang ketiga. Dan seterusnya lah. Okey, nombor ketiga tadi Walter? Bukan nombor 5 ke cikgu? Salah. Kan dah terangkan tadi. Kira 3 lah. Nombor ketiga dalam kalkulator tersebut ialah nombor 3. Oh, baru faham cikgu, baru tengok tu. Ya, mungkin tak jelas rasanya. Macam tak berapa jelas. Okey, nombor keempat, Mac. Sebut penuh kah cikgu? Sebut nombor dia je. Nombor keempat dalam kalkulator tersebut. 3 cikgu. Okey. Dan nombor kelima. 9 cikgu. Betul. Tanya. Baik cikgu. Kalau ikut latihan dalam ni, abaskus. Tak payahlah. Sebab kita kekurangan abaskus. Mungkin PDP secara berdepan kita boleh belajar tentang abaskus ni. Baik cikgu. Suruh pakai. Apa? Cikgu tak cakap suruh bawa asbaskus. Tak apa. Nanti kita akan guna kalau kita belajar secara berdepan ya. Nenek saya ada cikgu. Nenek dia toke cikgu. Okey. Toke Nio kah nenek kamu? Toke sawit cikgu. Toke sawit kah? Okey. Ikut muka surat sebelah. Untuk apa?
main tolak-tolak tu. Oh, main ku. Kita bundakan nombor. Strategi bantu main belajar. Kejap. Cikgu banyak sangat nomor tak faham. Apa benda ni cikgu? Macam susah aja cikgu. Ini tentang operasi tambah tolak lah. Ni memang berguna untuk masa depan kita. Kalau kita nak pergi ke kedai beli barang, kita ada duit, kita ada baki. Memang ni lah berguna. Baik cikgu. Mahal juga cikgu sampai berjuta. Tak ada, saya beli lollipop juta cikgu. Mana tahu kamu beli lollipop jenama apa? Jenama Nissan kah cikgu? Nama Honda. Okey, sebelah. Beli lollipop dekat Dubai cikgu. Mungkin. Cikgu boleh terangkan ke? Terangkan yang mana, Jared? Macam mana? Operasi tu mesti kah? Ya. Kalau operasi ni tambah tolak. Okey, kita bermula dengan latihan yang kelima tu. Latihan kelima ni bagi cok. Kita perlu cari beza antara dua nombor tu untuk mendapatkan nilai X. Kalau kami tak ada X. Bukan. Dalam konteks soalan ini ada X. Bukan cikgu maksudkan X yang lepas, okey? Sekarang Siapa? Pakai cukup masa Ipan. operasi kita perlu cari perbezaan antara dua nombor yang awal tu dulu. 1,307,295 dengan 1,355,530. Kita perlu cari beza antara dua nombor tu dululah. Baru kita dapat pola untuk dapatkan nilai X tu. Kalau dalam soalan ni dia memang dah berilah 48,235. Artinya kita perlu tambah 48,235 itu dalam setiap nombor untuk dapatkan nilai-nilai itulah. Faham cikgu. Faham cikgu. Boleh pindah muka surat seterusnya. Boleh cikgu. Tiba burung helang. Ini sama. Lagi muka surat seterusnya. Tu apa cikgu? Nombor lah oi. Oh, nombor. Cikgu macam mana nak cari 3/5 juta tu? Macam mana hitung dia cikgu? Okey. Tengok dalam soalan ketiga tu. Itu kita panggil sebagai pecahan. Pecahan nombor. Okey. 3 di atas dengan garis di tengah dengan nombor 5 di bawah. 3/5 juta. Kita akan menyebutnya dengan 3/5 juta. Okey cikgu. Kalau ada perpuluhan yang tuan tulis tu 7.401 juta. Kalau dalam ni dia tulis 7.401 juta. Kira itu samalah. Okey cikgu. Siapa? Pires? Ya cikgu. Bangun kah? Bangun cikgu. Boleh
Tolong cikgu sebutkan nombor dalam Anisah itu kah? Anissa. Ni Anisah. Kotak biru tu. Kotak. Oh, 3/4 juta cikgu. Dah sebut untuk Kathleen. 1/4 juta. Lalang untuk Ravi itu sekali. 3/8 juta. Okey, betul. Terima kasih cikgu. Anisah tu siapa cikgu? Itu soalan je, Mek. Mek, jangan tanya soalan macam tu, Mek. apa Okey lah cikgu, Mek ni? maaf cikgu. Tak ada kaitan dalam nombor, Mek, Anissa. Setakat ni kamu faham apa yang saya ajar? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham, cikgu. Okey, mungkin sekejap saya akan cari kerja rumah untuk kamu semua. Cikgu, Ya, kalau 3/4 juta tu dia tukar kepada nombor tu macam mana cikgu? ni mungkin ada susah sikit lah. Tapi dalam minggu ni kita perlu, kita semua belajar tentang cara menyebutnya, cara menulis dan perpuluhan dan pecahan saja. Okey So, cikgu. cara menukarkannya mungkin kita akan belajar minggu depan lah, Grace. Okey cikgu. Cuba kejap ya kelas. Tapi kamu memang dah faham tentang tambah, operasi tambah dan tolak tu lah. Faham. Faham cikgu. Cikgu. Ya, Yang ya. ni tadi dia pindah titik ke apa ni cikgu? Yang mana? Yang dekat soalan nombor 1 sebelah Anisah tu tadi. Muka surat sebelah dia tu. Oh, buka muka surat sebelah. Bukan cikgu. Yang tadi yang Oh, tadi. yang Anissa tadi kah? Kan tu Anisah cikgu. Pergi tu penukaran nombor tu. Okey. 3/4 juta. Bukan cikgu, bukan. Ni penukaran nombor sebelah dia tu. Cikgu baca lah muka surat 11 tu cikgu. Dia ada macam buat benda yang macam sengkang bawah tu cikgu. Kat mana ya? Cikgu blur kah? Sekejap, saya tak tahu yang Dex tunjuk ni. Tu Kita dia tanya suruh tukar nombor bulat cikgu. Tu cikgu ada Bukan cara bundar satu ke, dengan cikgu? cara 2 tu cikgu. Wah, yang tu. Okey, dari sini kita tengoklah dulu nilai juta, ratus ribu tu kah? Yang 10,000 tu kah? Ya, Okey. Ini saya terangkan sekali lah. 5.78 juta. Kalau kita bundarkan sekali, kita akan letakkan kosong lah nombor dekat belakangnya sekali. Kalau ikut dalam konteks ni 5.78 juta, 5 dalam juta tu 7 dalam ratus ribu, 8 dalam 10,000, dan nombor seterusnya yang di belakang akan jadi kosong lah. Itulah cara bundarkannya. Faham? dia Faham. titik ke cikgu? Sekejap, saya akan suruh. Okey. Cuba kamu tengok soalan yang kedua tu. 0.674 juta.
Lepas tu boleh kamu sebut kalau 0,674 juta tu kalau dibundakan dia Next. jadi 674 juta. ribu je. Dia jadi 1,000. Sebab 4 juta tu diganti dengan kosong. Kalau kosong tiada nilai. Kosong tu tiada nilai. Artinya dia akan ganti kepada nombor di belakang tu terus ke ratus ribu. Oh, 674 ribu. Itu je lah. oh, Sebab dia dah dibundakan. paham cikgu, Soalnya- paham. Muka surat seterusnya. Jared angkat tangan tadi. Ya kah? Jared, maaf Jared. Saya tak nampak Jared. Sorry, cikgu Cikgu. salah tekan. Ya kah? Okey, mungkin kamu sudah faham sikit. Okey, Mac Ashley angkat tangan. Kamu nak cikgu. bersoalan kah, Mac? So, maksudnya dia tak sampai 1 juta ke cikgu? Maksudnya dia tak sampai 1 juta. Sebab 0,674 juta. Nilai juta tu diletak kosong. Berarti tiada nilai lah. Baik cikgu. Okey. Muka surat seterusnya. Lagi. Okey. Mungkin ini saja untuk kelas kita hari ini kelas. Cikgu akan bagi kamu latihan Philip Minda ni. Buat soalan Baik, cikgu. 1 sampai 2. Baik cikgu. Bila semak cikgu? Hantar minggu depan lah. Nanti kita semak sama-sama. Minggu depan mesti siap semua ya. Buat Cikgu. semua kah cikgu? Soalan 1 dan 2 saja. Alah lang tu cikgu. Buat semua lah cikgu. Apa Cukup nak buat? Dex, so. Boleh lah buat semua lah. 1 sampai 4. Macam tu lah. Saya suka Kalau- lah ni. Kalau tak siap diri atas apa? Dex orang dia cikgu, Dex orang. Dex saja cikgu, Dari Dex atas saja. apa tu, cikgu? Atas kupit. Okay. Antar bila Okay, cikgu? Jumaat kah? minggu depan. Cikgu bagi masa seminggu untuk siapkan soalan 1 sampai 4 ni. Okey cikgu. Okey kelas, mungkin ini saja untuk kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Baik, cikgu. Baik cikgu. Kami sayang kita sayang kami sih.